Okey, kita ambil MACD. Okey, hubur. Nampak tak indikator keluar kat sini? Jadi hampa boleh guna hampa punya indikator dalam backtest ni. Memang function. Okey, memang function lah. Okey, jom kita try layer tengok. Macam hampa nak main full margin pun boleh, geng. Nampak tu? Okay, kita pergi kat open trade. Kita akan nampak lah kita punya entry yang duk running tu. Ni kat sini. Okay, kita full margin lagi. Nak full margin boleh. Tapi tak payahlah full margin macam ni. Benda ni bukan untuk hamba nak full margin ni. Benda ni untuk hamba nak cari hamba punya teknik tu. Teknik hamba tu untuk hamba nak backtest. Untuk hamba nak check betul-betul ke teknik ni okey kan. Untuk hamba nak tengok ni dia punya total dia punya apa? Win rate. Untuk hamba nak tengok dia punya maximum drawdown, consecutive win, consecutive loss. Benda-benda tu memang hamba kena tengok lah. Okay. Lepas tu nak tengok hamba punya profit ni. Hamba punya strategi ni profit ke tak kan.